Alright. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita kawasan sungai ni berduka cita. Sungai mana? Ulu Sungai Johor. Daripada Sungai Sayong sampai ke kawasan Kota Tinggi. Kita berduka sebab apa? Tengoklah. Kita tidak menghalang teknologi, tapi kemajuan teknologi kadang-kadang menyebabkan sesuatu lah. Tengok ni. Apa yang berlaku. Hari ni ikan-ikan semua mati. Dipercayai ini berlumpuh disebabkan mungkin kuari ataupun elong yang rombong pasir berada di hulu, sistem penapian pasir tak berapa efisien lah. Kan air bro, ikan lagi lumpuh. Jadi banyaklah ikan-ikan yang mati. Tengok lampam ada, kita ada tol. Ni Di dalam ni pun ada lagi. sikit banyak. Kalau dibiarkan ikan ni berkemungkinan dia akan busuk. Memanglah dia akan jadi sebahagian daripada tapi agak terkilan lah sebab ia dibazirkan macam ni. Sebab kita nak tunggu ikan boleh membiak sebanyak macam ni, kalau kat kawasan ni memang susah. So jadi lepas ini saya share lah video ni supaya jabatan wajib boleh ambil tindakan untuk terusnya. Bukan yang sekarang, kita cerita yang seterusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.